Assalamualaikum, selamat petang, selamat hari Sabtu, selamat hari Bapak kepada semua pada petang tu guys. Kita ada perlawanan di Padang Turf KKB. Okey. Jadi venue last minute digantikan ke Padang Turf. Mengambil kira kejap. Akan dimulakan sebentar lagi perlawanan di antara pasukan Kayana OU dan pasukan Luar Warrior. Admin baru aja dapat online kita hari tu. Nangga keadaan. Kita sekarang berada di Padang Turf guys. Okey, kejap. Betul. Baru sampai tu guys, baru sampai tu. Jadi perlawanan untuk di stadium kita terpaksa tinggalkan memandangkan ada beberapa yang perlu kita atur untuk di structure balik. Sebab kita dengar ada pertembungan penting di KKB pada petang tu di antara 4 pasukan yang akan bermain pada petang tu. Okey. Tapi saya dapat nak mula awal apa-apa juga teman tahu. Mula ulasan tentang pasukan-pasukan yang bertanding untuk sesi, bukan sesi kedua. Sekira sesi kedua selepas 3 minggu. Satu serangan yang dibuat di Sia oleh Luar Warrior. Okey. Terima kasih XBI balai XBI terbaik nombor YN betul. Terima kasih. Admin nang baru sampai guys, mau atur balik semua. Okey. Jadi perlawanan kita menyaksikan Luar Warrior dengan pasukan Kayana. Luar Warrior berbaju pink kara. Kayana dengan baju tradisi setidaknya berwarna purple. Macam Barcelona sikit lah. Okey, serangan-serangan awal yang dilakukan di situ. Terkena tangan, berikan sepakan percuma kepada pasukan Kayana. Benar guys, nang baru sampai dulu tu. Terpaksa berpindah venue kerana kita dapat isyarat-isyarat yang perlu dipatuhi oleh sidak penganjur. Daripada sidak penganjur tadi, Kayana kita pasti ada bermain dengan Kabana Ria. Tapi mungkin tu adalah pasukan yang admin rasakan yang ada dimbak daripada Kabana rasanya. Cuma skrin admin gelap masa tu guys. Sedal. Okey kita orang. Terima kasih. List pun belum ready tu. Untuk makluman kita orang, Luar Warrior baju pink kini tu dalam penguasaan bola. Namun kita dapat nangga ada kesalahan berlaku di Sia. Dijatuhkan penyerang Kayana tadi. Coba untuk membuat gerakan-gerakan awal. Minta maaf kepada pasukan yang bermain di stadium pada hari itu. Tenangan terus. Sepakan sudut guys. Kayana. Yap guys. Settle down sikit-sikit. Pukul 2.45 kita dah start di Padang Turf dengan suasana hari cuaca yang agak menarik juga hari petang tu. Okey, angin sepoi-sepoi bahasa. Okey, sikit-sikit, slow-slow. Dapat. Okey. Let's go. Tu serangan pantas dari sebelah nun guys. Okey.
Oh, gerakan cantik hantaran ke tengah. Satu cubaan menarik di sia. Daripada serangan penyerang dari sebelah kiri di sia tadi guys. Mark selaku penyerang di bahagian tengah. Manakala sebelah nun kita boleh nanggap macam Frankie aja. Mark cuba merampas bola di sia. Clearance terus dibuat oleh Luis Figo. Antara naik ke atas. Dapat dirampas oleh pertahanan pasukan Luar Warrior. Cuba mengatur gerak di situ. Richie. Satu gerakan menarik. Sekali lagi Mark. Masuk dalam kotak penalti. Mark! Oh, dapat dihalang di sia bola ya. Satu lagi tendangan follow up daripada Azam. Terus ditangkap oleh penjaga gol. Apa nama? Arpaksat Aran. Okey, gerakan ke atas. Mencari Cannavaro. Sekali lagi peluang untuk Cannavaro. Gol! Gol pertama daripada Cannavaro. Hasil hantaran cantik di sia. Oleh pemain berjesi nombor 94. Banyak nombor ya guys. Tunggu dulu. Admin saya ada nombor, saya ada nama tu. 94. Siapa oh? Guyana mendahului dengan 1 gol kosong pada minit kelima. Serangan pantas, serangan balas dilakukan oleh pasukan Guyana OU. Cannavaro 14. Nombor 94 ada ke? Ada sih nombor 94 Guyana. Wait aku stop man. Betul kan? Tulis dekat Guyana ya. 94. Tulis di sini. Saya ada nama. Okey. Mungkin ada update jersey ataupun kita tukar saiz. Sekali lagi serangan daripada Guyana OU naik ke atas. First E man, tik first E. Gerakan pantas dari sebelah kanan kali tu. Luar Warrior mengatur gerakan, mencari Azam dari sebelah kanan. Serangan daripada Azam, offside Azam di sia. Siapa tekak Guyana kosong tadi, tukar tekaan gitu orang. Guyana udah mecah telur kali tu. Kat sini Tok Min, Rizal kami orang di Padang Turf KKB di Klub Kidurong Bintulu. Okey, Padang Turf KKB. Lawanan menyaksikan di antara pasukan Guyana OU dan Luar Warrior. Dua-dua pasukan asal Belaga. Kali lagi Cannavaro coba untuk menguji ketahanan pertahanan pasukan Luar Warrior guys. Cannavaro si dapat menghalang lagi sekali. Ada gerakan cantik di situ. Hantaran naik ke atas. Mencari Mark. Sekali lagi peluang untuk Mark. Keluar udah Aran di sia. Tandukan keluar daripada Luis Figo. Geng saya Azam itu. Main lambung. Azam main lambung geng kau juga. Ya, Azam kena tegur oleh pengadil di sini guys. Okey. Kena dilihat keadaan di padang. Kini tu masih lagi menerima rawatan di sia pemain pertahanan Luar Warrior. Dah Timan, tak ke mana? Belum Ini. Serahal. Mana guys, list belum ready sebab list semua barang dah ready di stadium. Okey, apabila arahan dari masa ke semasa diberi
oleh penganjur. Kita terpaksa pindah venue. Okay, demi untuk menjaga sesuatu yang betul je lah, untuk mencapai matlamat je lah. Ada juga permintaan juga untuk malah di KKB juga. Admin pun baru tahu, saya baru balik dari KL lah ni. Come on lah. Alright. Baru balik dari Kuala Lumpur. Okey, sepakan sudut untuk pasukan Luar Warrior kali tu. Pada minit ke-9, mungkinkah tok peluang yang akan terhasil daripada sepakan sudut? Tanukan keluar daripada Luis Figo. Kawalan daripada Cannavaro dapat merampas bola ya. Belum ada rakan-rakannya cuba untuk membantu naik ke atas. Oyana coba mengatur gerak, mencari Cannavaro lagi dari sebelah nun. Terlalu laju bola dihantar ke depan guys. Oh, berjaya lagi sekali Cannavaro dapat melepasi pertahanan pasukan luar. Okey, dikeluarkan dan berikan lontaran masuk untuk pasukan Guyana. Aduh, batuk aku. Laos lawan Malaysia, on ke John? On. Bekal 300.5 kita dah boleh pergi Nanggau. Tiket 1.5. Bas 30 pergi balik. Tiket belon 1.5 pergi balik. Dah ya 200 dah ya. Hotel semalam 70 ya, tong-tong 3 orang, ngam RM20 seorang semalam Udah ya, tiket stadium 40. Ya letak cerita 200.5 300. Udah boleh. Satu lagi peluang di situ dalam kotak penalti. Gerakan coba buat tendangan dapat dihalang di sia. Lagi dalam pergelutan. Thank you. Okey. X ya. Okey. X ya si ada. Okey, clearan. Serangan daripada Mark sekali lagi kali tu. Bahaya untuk kedudukan Sida. Guyana kali tu. Mark hantaran. Dari tepi serangan terus dikeluarkan bola ya. Oleh Oliver Isaac. Memberikan sepakan sudut untuk pasukan Luar Warrior. Siapa live projek Pak Min? Azmi Turu minta maaf. Sepatutnya admin di stadium pada hari tu. Cuma kita mendapat isyarat dan loceng daripada Sida penganjur. Kita perlu akur dengan keputusan sidaknya. Jadi kita siapkan mula live di stadium. Okay guys. Jadi ada perlawanan sekini tu di stadium. Cuma sememangnya lah. Ya letik dapat dijangka perlawanan ya. Dan kita ada menghadapi masalah daripada pasukan sebelah sebenarnya. Kekurangan pemain. Jadi admin mengambil langkah untuk menjaga juga. Terpaksa jok madah kita orang lah. Si jok base Nanggau 11 lawan kurang orang nak. Si nyaman. Oh, satu peluang daripada Mark lagi sekali. Gol! Oh, offside guys. Offside guys. Satu gerakan cantik daripada Mark tadi guys. Hantaran ke tengah. Ditanduk di sia. Namun gol si dikira offside. Luar Warrior udah pasang taji dah kita tu. Guyana mengatur gerakan. Lucy Hudson Osa tadi guys. On ke depan. Pada Muhammad Marcelino. Oh, Azam. Gerakan sekali lagi Mark untuk naik ke atas. Keseorangan Mark Disya. Luis Figo dapat mengawal keadaan. Oh, membuat clearan Disya hantaran kepada Zoran. Kini tu Zoran. Keseorangan Zoran coba menghantar bola ke atas. Cantik hantaran Zoran Disya, namun dikeluarkan oleh tahanan pasukan Luar Warrior. Serangan daripada Puazi. Toknya Puazi guys. Seorang lagi perancang untuk pasukan Luar Warrior. Kawalan daripada Luis Figo. Muhammad Marcelino kepada
Cannavaro sekali lagi. Zoran hantaran mencari Nunya. Cannavaro dari sebelah Nun. Dia kena Cannavaro dan memberikan sepakan gol untuk pasukan pakai sudut guys. Untuk Kayana. Pada minit ke-14 kini tu. Hudson Osa akan mengambil sepakan tu. Kita orang Kabana Kayana OU ada join ya kah? Kabana kah ya? Tendangan. Leran terus dibuat. Masih lagi Kayana mengawal keadaan di situ. Gerakan coba dibuat daripada satu tendangan terus daripada Fernando Paran tadi guys. Oliver Hudson turun ke depan. Bahaya hantarannya. Terus clearan ke depan untuk mengawal keadaan. Aran Mostly tidak main tim juara Kabana. Okey, terima kasih. Itu adalah pemain-pemain yang sudah mewakili pasukan Kayana. Dan setidaknya champion kah Kabana? Ya, sebenarnya champion no? Baik, terima kasih respon daripada Gagang Dagat Dantet. Aran satu napas baru mun kita madah sidak Kayana tu guys. Sidak ngambil pengalaman daripada Bifa dan ambil pengalaman daripada Kabana. Kita orang anggar gameplay sidak Kayana kini tu. Luar Warrior yang kita percaya pasukan yang paling laju dalam liga tu. Okey, coba untuk membuat satu gerakan lagi dari sekali. Puazi. Tendangan terus ke arah Paran. Puazi ya. Oliver ya. Ada sikit ketegangan di pertahanan pasukan Kayana tadi guys. Marcelino. Okey. Oliver Isaac pada Marcelino. Hantaran pada Hudson. Terkena tangan Walter Desmond tadi guys. Antara pemain center forward Walter Desmond tu. Okey, banyak fit dengan Cannavaro dari tepi ke tengah. Toknya Cannavaro. Gerakan keseorangan Cannavaro dapat dipatahkan gerakannya disiap oleh Puazi. Masih lagi Sidul Datuk Puazi. Hantaran ke tengah Puazi. Masih belum cukup untuk Kayana coba untuk mengasak. Tapi bahagian tengah terlalu kompak di siap guys. Hantaran keluar daripada Marcelino kepada Oliver. Terkeluar hantaran masuk untuk pasukan luar. Rocky. Pada Mark cuba membuka ke sebelah Nun. Halangan bola terus dibuat. Okey, Zoran ke tepi kepada Fernando. Gerakan Fernando balik kepada Zoran kali tu. Coba bermain Zoran di sia. Nunggu rakan-rakannya naik ke atas guys. Marcelino. Turun ke depan. Untuk menarik perhatian pemain-pemain luar Warrior untuk memecah bahagian tengah guys. Luis Figo. Macam Malaysia lah. Macam Malaysia. Ada finalis ke Kayana Lamin. Betul. Banyak nama-nama finalis di Kabana tu. Satu hantaran cantik tinggi di sia. Azam. Keseorangan Azam. Macam ni. Lagi Azam nunggu-nunggu sia. Gerakan daripada Puazi. Hantaran ke tengah. Cobaan terus Puazi. Hantaran kepada Jok tadi guys. Ya, nya Jok. Padahal Jok dengan Mark ada di atas guys. Okey. Cuma gerakan kali tu perlu lebih kepada sidat tiga ya. Azam, Jok dan Mark. Cannavaro.
Hantaran main dekat, cuba bermain dengan Oliver. Cantik gerakan si Dato' kepada Cannavaro menyerang dari sebelah kiri. Berjaya masuk dalam kotak penalti, mengeluarkannya balik. Terjatuh Cannavaro, diteruskan permainan. Oliver follow up dari debah, cuba untuk menghantar ke atas. Tandukan keluar. Kali tu serangan daripada Hudson. Okey, satu tendangan leret daripada Hudson di sini. Dapat ditangkap kemas oleh penjaga gol Luar Warrior. Oh, Kayana banyak players badakus. Okey, terima kasih daripada Wilson Karel. Tu seorang lagi yang mula live untuk Kebanar ya guys. Terbaik Wilson Karel. At least admin ada update sikit dengan piala-piala Kebanar tu guys. Perlawanan-perlawanan Kebanar daripada Wilson Karel juga. Orang yang bertanggungjawab memperkenalkan kita dengan Kebanar tu. Kenyah Badeng. Ajai kabuk. Okey, sekali lagi serangan daripada Azam. Dapat merampas bola ya. Hantaran ke tengah. Kawalan daripada Puazi pun terlepas. Oliver. Marcelino membuka ke tepi mencari Cannavaro. Bergerak di situ Cannavaro. Masih lagi. Naik ke atas. Cannavaro berdepan dengan Oliver di sini tadi guys. Terkeluar. Water break. Memberikan lontaran masuk kepada pasukan belum water break. Okey, terima kasih Min. Sama-sama Wilson Karel. Gasus guy. Ya. Gasus guy. Wow Warrior. Ajai kabuk. Guys, makan di flam. Admin dapat tok daripada Stadium Bukit Jalil guys. Sidak merik RM10 lekat game ya. Terus berik terus. Zulkifli daripada Kenawit. Terima kasih hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Leo Kartosiong Jikong atas star yang diberikan sebagai tanya sokongan. Okay guys, kita ada update sebenarnya guys. Ada update sebenarnya kita tu. Untuk pemilihan Exco ataupun ahli jawatan kuasa induk untuk Persatuan Bola Sepak Sarawak sudah selesai dan kita sudah tahu keputusannya. Kelak admin akan cuba kongsikan dengan kita orang informasi terkini lah. Mau ikut tadi di stadium admin dah start on, tapi ya lah kita terpaksa bergegas ke KKB dan kita akan cerita ya kelak. Okey, kita akan cerita ya kelak. Apapun admin kena set up balik lah. Sebab persiapan memang untuk stadium majak hari tu tapi ya lah kita coba sebab kita nangga komitmen untuk kedua-dua pasukan tu. Setidaknya 4 jam dari kampung luar nun berjalan ke Bintulu, tapi setidaknya bermalam guys. Okey, setidaknya mengambil inisiatif untuk bermain hari tu bermalam hari marik sampai hari marik. So jet lag gila lah. Okey, lontaran masuk Emmanuel Tading. Mantap ni. Terima kasih support. Wazi pada Mark. Sekali lagi sidak untuk mengatur serangan dari sebelah ni guys. Admin demam balik dari KL lah guys. Balik dari Kuala Lumpur demam. Jok terlepas bola ya guys. Okey, sepakan gol untuk pasukan Kayana. Salam dari London Manchester. Terima kasih Tuan Zamzam dari London Manchester United. Apa khabar tuan? Tak asyik pergi KL ya kan angga MU main lah ya. Admin saya dah asyik tahu ada game. Yalah, nang asyik tahu lalu game apa. Tapi main di Bukit Jalil macam mana? Hudson Cannavaro meluru dari sebelah kiri tadi. Bola dapat dikawal kemas oleh pertahanan pasukan Luar Warrior Dato' Oliver. Antara naik ke atas pada Edwin tadi. Okey, gerakan dari sebelah nun.
Kita orang suara-suara sidanya untuk koman. Terkena bahu kerana baru memberikan lontaran masuk untuk tetap Tuan Zamzam. Aduh. Sebelah jauh hadir. Terima kasih sebelah jauh hadir. Salamin hadir dari Belaga. Muhammad Yunus. Terima kasih. Pengadil Muhammad Yunus hadir daripada Belaga. Anak baru. Wazi tandukan ke atas. Satu gerakan menarik di situ. Terus ditanduk keluar oleh Luis Figo. Kawalan bola ke Yana. Cuba mengatur gerakan lagi sekali guys. Alright. Terlepas. Tidak sip mainnya. Ke Yana ada game tadi. Dah ada gameplay dah tadi. Udah start nak watch ball watching dah sidak ya tadi. Azam si dapat menunggu lama. Terus melepaskan satu rembatan deras. Tetapi terkeluar rembatannya guys. Memberikan sepakan gol untuk pasukan Kayana. Hadir dari Data Kakus. Terima kasih Peko Ayak daripada Data Kakus. Anak buah saya nombor 11 luar. Oh, terima kasih atas informasi. Azam anak buah oh. Perang kuliah. Okey. Anak buah padu. Bangga anak buah jadi kapten. Penyerang lagi. Tidak luar dia perlu mendapatkan gol dalam perlawanan tu guys. Okey, kalau kita nangga untuk kedudukan semasa pasukan tu kelak, admin pun si pasti siapa yang merebut sebenarnya tu. Selepas tu kita akan nangga game deciding juga antara Lepuk Iluk dan Jepak 67. Akan berlangsung selepas tu kelak guys. Okey. Gerakan daripada Zoran. Cantik Zoran keseorangan. Hantaran Trupas mencari kanan baru. Dikeluarkan. Okey, bantuan dari belakang oleh Oliver. Hantaran ke tengah Oliver. Okey. Under control. Peluang tadi guys. Hantaran yang belum berapa tepat. Mencari pemain nombor 7 iaitu Fernando tadi. Nama international. Ada dari India sama laju. Terima kasih Yakya daripada India sama laju. Kita turut berduka dengan kemalangan yang terjadi kepada negara India guys. Belon hanya naik 17 saat saja. Terus menemui. Tapi admin dikabarkan ada seorang aja survivor. Moganya dapat memberi kita sedikit gambaran pula apa yang terjadi lah. Sian jok naganya. Ya pun belum sedar kali. Belum stabil. Azam. Kawalan daripada Hudson tadi. Okey, Zoran. Kawalan tengah Zoran. Relax Zoran. Relax. Relax. Yes. Main dengan Fernando sebelah nun. Salam daripada Barcelona. Terima kasih Barcelona hadir. Aran. Seperti biasa kan. Belum ada menerima apa-apa ancaman sebenarnya daripada pasukan Luar Warrior. Tapi Luar Warrior sikit lagi jaringan sedangnya dikira guys. Dan ya memang di luar kuasa Aran. Namun gerakannya adalah offside. Okey, serangan daripada Zoran untuk main aktif di bahagian tengah guys. Cuba untuk mencari rakan-rakannya. Tendangan di Sia. Oh, Mas dapat ditangkap oleh penjaga gol pasukan luar. Terima kasih Oli Junior. Supacai memberikan star kepada admin tanda sokongan. Sokongan padu dan semangat yang diberikan daripada Supacai. Jok. Dapat bola serangan dari sebelah kiri kini tu. Laju bola gerakan daripada pasukan Luar Warrior guys. Hantaran ke belakang. Cuba menghantar ke tengah. Mencari Mark di Sia. Keluarkan bola ya. Terus dapat ke pada pemain nombor 21 tu iaitu Rocky. Tendangan Rocky hantaran ke tepi sebelah nun. Mencari Azman. Azman main lambung. Si dapat nak menahan bola guys. Lontaran masuk untuk pasukan Kayana.
Salam dari Suro Pedadak guys. Terima kasih Palaweng Buin. Badakus Kebabin, Badakus Village. Wow, Badakus lah. Umbaster. Okey, Umbaster pun udah ada nafas juga tu guys. Update Piala Kebana. Terima kasih juga daripada Wilson Karil untuk update keputusan Piala Kebana. Sebab admin belum ada nangga keputusan penuh, hanya nangga video cuma aja guys. Mun ada keputusan penuh admin pun mau juga tulis sebagai nota bah. Sebab dalam Liga Bintulu banyak pemain-pemain yang melibatkan diri sidanya dalam Piala Kebana tu. Yalah, sayang saya dapat nombor lah. Kena baru naik ke atas. Masih tenang dikawal oleh Oliver dari sebelah kiri. Azman antaran dekat mencari Mark. Bermain di sia dengan terlepas. Wichi tadi. Hudson tupas mencari Fernando. Cantik gerakan daripada Hudson. Tenangan terus. Dihalang di sia. Tenangan daripada Fernando. Oleh Dino. Pertahanan pasukan Luar Warrior. Muka YP ada live ke nanti Min? Muhammad Al-Amin minta maaf tuan. Admin pun diberitakan lawan Muka YP macam cukup orang juga. Ya yang kita rasa sedih lah. Kita rasa sedih. Si ada form up daripada tim yang berlawan ya. Sida. Yalah, agak mendukacitakan, tapi kita akan tunggu keputusan bagus daripada Mukah lah. Lepakan sudut. Kalau diikutkan memang admin cover semua ya guys. Cuma kita diberitakan, okey? Pasukan lain, pasukan lawan si dapat knock form untuk kedua-dua perlawanan di stadium. Bulak kata sidak bulak lah kata admin. Untuk makluman kita orang ialahnya. Jadi admin si mau perform dalam liga tu, dalam live tu, better kita nanggar 11 lawan 11. Okey, kita orang pun kena faham je lah. Admin pun mau jaga je mana projek park. Jadi ayah Allah. Ya tok lagi. Bahkan sudut yang kedua Kayana peluang sekali lagi. Anukan pada Oliver. Veron. Masih ada masa lagi untuk pasukan Luar Warrior membuat serangan balas guys. Aman juga duduk situ. Malah live. Angin pantai. Yalah, panas-panas lit-lit lah tek. Steady je lah berangin, ngantuk pasal. Cuma nya batuk-batuk tu ya, jadi ngantuk deh. Akan. Pada Adril. Marcelino cuba bermain dekat dengan Isaac. Muka ke sebelah Nun. Pada Luis Figo turun ke bawah pada Aran. Tu taktikal yang perlu dibuat oleh kedua-dua pasukan tu guys. Okey. Luar Warrior si dapat Nun anggar aja. Mun si dan anggar aja sidanya akan jadi ball watcher. Okey. Adi dipersalahkan Puazi. Menjatuhkan Marcelino di sia. Sebelakang cuma untuk Kayana. Bakoba FC keluar grup kasih. Bakoba. Macam ni nama dah. Bakoba nang sedap peluang untuk melayakkan diri. Cuma yang Simok cakap bodoh lah. Yalah. Oh, satu percubaan cantik di sia tadi. Daripada Mark. Esok live sini Min. Rocky Minggu. Yalah. Kali tu admin pun berasa kesal. Kerana tim saya dapat form. Si dapat form cukup players guys. Kita dah berada di liga dari mula. Kita habiskan sama-sama. Sebab yalah kita bertandingnya. Okay. Ada jenis pasukan yang mau liga hujung minggu aja. Tu kita pula liga panjang. Jadi komitmen apa semua dipikirkan di siapa. Apabila udah
bertekad untuk ikut kejohanan tu, kena habiskan semua perlawanan. Salahnya tadi, bila si layak, alu si mok habis. Adalah alasan kerja itu ini. So, yalah matlamat pasukannya di sini sebenarnya. Sikan mok menang aja. Kalah pun kena rasa sama-sama bermain. Tok lah tim. Tok lah kejohanan nak. Kalah menang kedua, kita mau nangga tim, gameplay, teamwork, apa semua. Di situ kita dapat nangga guys. Jadi yalah memang berita bagus untuk projek dan ni tu kelak. Projek dengan my team tu. Apa-apa pun kita nangga di situ Azman. Dari sebelah kiri masih lagi antaran cutback di sia. Satu cubaan menarik yang dilakukan oleh Mak ya? Kan Mak ya? Puazi ya? Kan Puazi ya? Richie. Kan Richie. Enggak? Lost dah. Sip management, sip pasti. Okey. Kelak kita nangga lagi, kelak kita atur balik guys. Kelak kita atur balik. Kita dah berapa? 10 minit lagi untuk separuh masa pertama ditamatkan. Kelak kita nangga jadual. Admin sepatutnya udah mula mukadimah tadi. Edwin antaran ke tepi sebelah nun mencari Azman. Azman cuba bermain dengan Jok. Antaran cantik daripada Azman. Dalam kotak penalti Jok. Masih lagi mengual bola. Antaran ke belakang mencari Mark. Oh, ke tengah pada Richie. Richie, peluang Richie. Tu gerakan di sia. Offside sekali lagi. Jok berada di kedudukan offside di sebelah ya guys. Tahun depan dapat join FIFA ke? Ya terpulang. Kita orang bila si layak, kita orang ada aja si dapat nak form team. Sebab FIFA nya pun kejohanan, nya coba menaik taraf kejohanan. Okey, kita kena pola proper. Bila orang suruh beri kod color baju dalam meeting post, kena respon. Ya penting sebenarnya. Yalah kita mau standardizekan semua sebab benda ya semua di-apply oleh seluruh bahagian dah kini tu. Jadi kita sing ikut anak semua kedaya. Yalah jadi permasalahannya kita masih lagi di tempat yang lama. Bagus sudah ada pembawaan di situ. Kita orang kena ikut. Ya aja syaratnya kena ikut. Belum lagi FIFA mengeluarkan satu denda mun si form team. Masalah lagi guys. Jangan. Kita bukan di liga lagi di zaman kita dulu sih. Kita dah kini tu ada facilities, ada apa semua. Kita kena jaga semua ya, standard ya. Bila nya ada di sia orang akan nangai apa liga FIFA tu macam tu. So di sia lah peranan sidak penganjur tadi. Antara yang menyuruh admin pergi ke situ. Okey? Bukannya admin memang mau di stadium je sebenarnya. Okey? Tapi apa boleh buat? Tok, kita kena jaga je tok. Tapi salute juga, respect juga kepada dua tim tu. Okey, luar lah sebenarnya, luar warrior sebenarnya. Sidanya datang dari jauh guys. Coba untuk mencapai standard kejohanan yang kita boleh mada besar di Bintulu. Tok lah. Jangan diperlekehkan usaha si Datuk guys. Oh, tu pas daripada Baron tadi. Susah juga untuk dilepasi pertahanan yang diketuai oleh Oliver dari sebelah kanan tadi guys. Serangan balas lakukan oleh pasukan luar warrior kini tu. Masih lagi coba untuk membuat lantaran jauh di sia. Oh, satu peluang di sia. Tenaga terus. Gol penyamaan oleh Rocky. Hasil hantaran kemas daripada Azman di sia tadi guys. Satu sama. Rocky menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-38. Rocky. Apa nama Rocky? Nombor Rocky 21. Overlap Rocky di sia. Dengan tim sudah ada sijil latihan. Betul. Ada sijil jurulatih. Kena ada. Mesti ada, carilah jurulatih di Bintulu tu yang ada sijil.
Banyak sidak julatih dari pintu lutut. Aktif je si. Ya kita belum dengar lah. Tidak ada aktif. Cuma sidak si menonjol. Boleh juga pakai cikgu-cikgu. Boleh. Kedudukan seimbang kini tu. Tuan Anggal Luar Warrior semakin bangkit guys. Terutama Azam, Mark dan Jok. Coba untuk bermain. Merapatkan diri sila dengan tiang gol. Sekudang madu. Okey, naik atas Jok lagi sekali. Tuan Angga Jok laju guys. Tupas Perry dengan Jok tu steady. Hantaran ke atas Jok. Mencari Mark. Aran dah bersedia dengan bola ya. Hade Min, Abe Hade. Sampai petang ke Min? Ya, sampai esok. Tidur sini malam ini. Ada bekal kemah juga. Ada bekal Maggi. Boring-boring memakan ikan. Pergi ngel, pergi sebelah nun. Cannavaro. Tendangan terus. Keluar bola daripada Cannavaro. Sepakan gol untuk pasukan Luar Warrior. Kita dah sampai ke 40 minit guys. Belum ada isyarat daripada Encik Amir untuk tambahan masa. Kelak. Kau Puazi. Richie naik ke atas kepada Jok. Mencari Jok sekali. Tandukan daripada Luis Figo bola ya. Masih lagi dalam perlawanan. Jok berjaya merampas bola ya. Kali lagi. Oi, gerakan cantik daripada Jok. Oh, dalam kotak penalti. Cuba muatkan back di sia. Aran dapat menangkap bola dengan kemas guys. Min, platform bak di kah? Oh. Main WhatsApp aja, keluar dari WhatsApp. Didatangkan khas dari Kuala Lumpur. Veron. Tinggi tendangan Veron mencari Fernando. Gerakan Fernando laju di situ dalam kotak penalti. Cutback sekali lagi. Dapat ditangkap kemas oleh penjaga gol Luar Warrior di sia. Iaitu Ding. Azman. Gerakan sekali lagi. Memerlukan Azam untuk naik ke atas di sebelah nun. Saya ada orang buka dari sebelah tepi Azam. Richie. Bermain dengan Mark. Antaran tupas. Awalan daripada Oliver kali tu. Marcelino. Okey, tenang Marcelino. Tinggi hantarannya. Okey. Veron terlepas. Oliver membantu. Sentiasa overlap Oliver tu. Cantik gerakan dekat saja daripada Veron mencari Fernando. Sekali lagi Fernando cuba untuk menyelit. Ding terus menangkap bola ya. Iswang Min projek Park tiada kan? Terpaksa tiada. Tapi projek Park main gini tu. Okey, terpaksa tiada. Minta maaf benar-benar. Minta maaf benar-benar. Sedahal kita akan dengar projek Park di pusingan kedua guys. Okey. Ya admin akan garanti kita orang pusingan kedua. Okey, Luar Warrior mengaturakan Mercy Richie. Tendangan leret ke depan aja. Okey. Aran sudah tertewas. So kedudukan masih lagi satu sama. Di 43 minit ada 2 minit lagi untuk sepenuh masa guys. Kita belum pasti tambahan masa berapa minit daripada Encik Azman kelak. Marcelino. Dapat dirampas bola ya oleh Puazi. Keluar dan berikan lontaran masuk untuk pasukan Luar Warrior. Thank you admin. Minta maaf Tuan Rizwan. Minta maaf betul-betul lah. Admin memang udah ready untuk projek Park sebenarnya hari tu tadi. Apa boleh buat, kita akur dengan isyarat yang diberikan oleh sidak penganjur ataupun BIFA. Kita kena hormat juga isyarat-isyarat ya guys. Okey, untuk kebaikan bersama. Cannavaro. Serangan dari sebelah kanan kali tu. 3 berlawan 3. Masih lagi Cannavaro berjaya untuk melepasi pertahanan pasukan Luar Warrior.
dikeluarkan dan berikan lontaran masuk untuk pasukan Kayana. Dua minit. Tambahan masa 2 minit oleh Encik Azman selaku P4 kita pada petang tu. Tersenyum lebar Cikgu Azhan nangga 2 minit ya guys. Selalunya 20 minit. Taman masa ya. Boleh jadi 2 minit saja lah. Come on. Baron. Tahan ke belakang. Bermain dekat sidak tu. Fernando. Tendangan terus. Dapat dihalang Desia. Bergelumuk sidak tengah ya guys. Masih lagi boleh menghantar bola dalam keadaan dekat dan crowded Desia. Okey, Mark hantaran mencari Jok. Fernando dah bersedia dengan ketibaan Jok, tapi Jok nak kita orang. Oi, tendangan Jok lagi sekali. Tersasar Desia. Ajai Manai Kayana. Tajin. Kabena Kenyah Badeng. Marcelino. Masa tambahan 200 saat. Itu dia. Ke 200 saat ya Zio. Mai pernah 140. Menghitung kan kau? 3 minit lah. 3 minit. 3 minit lebih lah. 200 saat dah. Okey. Baron. Dah belum langgar lagi. Hasan Osa yang terlalu konservatif di dalam tu. Ada tarikan Desia di antara Oliver tadi. Kami macam lainnya. Memang tuan, saya demam bau lepas naik belon. Patutnya kuarantin, tapi okeylah. Tok lagi pun masih lagi dalam kuarantin, duduk seorang-seorang atas tu. Okey, Jok. Azman dah naik ke atas, membuka ke tepi. Okey. Hantar ke tengah peluang. Gol! Azman guys. Azman main lambung. Menjarikan gol pendahuluan untuk pasukan Luar Warrior di minit terakhir. Kedudukan berubah di situ. Luar Warrior 2, Kayana 1. Azman 63. Dan kita saksikan secukup-cukup masa. Untuk separuh masa pertama akan ditamatkan bila-bila masa lagi. Kita tumpukan perhatian kepada Encik Amir berada di tengah pengadil pada petang tu guys. 2 gol yang bermakna sepanjang 4 minit. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan 2-1 Luar Warrior mendahului pasukan Kayana OU. Okey guys, kejap admin mau atur semua lo setup. Baru. Ajai. Luar. Pagi kelakar tu orangnya. Admin mau belajar jok kelakar tu orangnya. Lah. Gagau lah. Habis ingat no Apip ya. Ya. Main kau Apip. Okey. Okey guys, Pip kalau laban Yan kah? Hah? Nyara ni. Oh, lihat ah. Laban Yan dah. Untuk stick kena lah. Enggak aku pakai dah lah. Stick mah. Ini bah. Ana stick kena? Jam. Nama, nombor belakang. Okey. Yang give kau ya. Okey guys, pemula-mula sekali update kita pada hari tu. Hari yang bersejarah juga. Untuk 2 tahun akan datang. Tu adalah kedudukan, tu adalah senarai penuh. Hasil daripada undian daripada
hasil daripada undian untuk mesyuarat tahunan Persatuan Bola Sepak Sarawak. Okey, presiden kita yang baru untuk negeri Sarawak tu adalah YB Datuk Fazruddin bin Abdul Rahman. Beliau merupakan owner ataupun co-owner admin si pasti. Tapi nya adalah pimpinan tinggi Sidak Kuching City FC. Okey, tu adalah Datuk YB Datuk Fazruddin bin Abdul Rahman. Timbalan Presiden YB Datuk Hamzah bin Ibrahim. Naib Presiden Tok kita dapat nangga situ. Yang nombor 1 di sia naib presidennya Encik Tuan Haji Sopi bin Syari'i. Tok adalah Presiden Persatuan Bola Sepak Bintulu. Okey. Khairuddin Kalam bin Daud. Tok adalah Presiden Persatuan Bola Sepak Serikeh. Khairul Anwar Adni Tahniah. Tok adalah Presiden Persatuan Bola Sepak Mufa. Okey. Muhammad Haikal Abdullah daripada Serian, Persatuan Bola Sepak Serian, admin pasti tapi nya memang pernah jadi pengurus pasukan Serian satu masa dulu. Dan Nicole Agoy daripada Kapit kalau ikut. Okey, yang selaku antara yang akan menajui FAS pada sesi 2025 hingga 2027. Tahniah kepada 7 orang tu. Okey, kita orang admin berharap akan lebih maulah sesuatu impak yang besar kepada pembangunan bola sepak di situ. Kita sudah memperkasakan bola sepak, kita sudah berjaya dalam beberapa kaedah, beberapa langkah yang dibuat menerusi 1032 visi 1032 area. Dan yang akan diharap berterusan dengan ada lagi agenda-agenda baru seperti grassroots dan penambahbaikan rakan strategik dengan sida badan-badan sukan lain yang berada di Sarawak tu. Terutamanya sida SSC, MSN dan sikit lagi apa tak? Pendidikan JPN. Tiga entiti dan juga korporat. Okey, korporat juga perlulah nangga kami orang juga di situ. Yang di situ pun pekerja kita orang juga. Mana nak ada kerja di Semelaju, mana nak ada kerja di Kidurong, semua sida tu pekerja-pekerja kita orang. Mungkin kita orang ada beri sikit perhatian kepada bola sepak. Okey, mungkin company kita orang mungkin boleh jadi antara pasukan-pasukan yang terkuat. Mun mengikut serta beri peluang dengan sidak juga. Sidak pun asal main ball juga lah. Cuma sidaknya bukan desakan lah. Memang kewajipan hidup sidak perlu bekerja kan. Ada rezeki bekerja di tempat kita orang ya tek sebagai appreciate lah. Pekerja-pekerja kita orang antara yang boleh dipikirkan daripada CSR pun boleh. Ya ajaklah. Okey. Ya adalah cerita pasal Persatuan Bola Sepak Sarawak. Okey, tok ingat orang nama tok Datuk Fazruddin bin Abdul Rahman. Anak sebelum tok pun bin Abdul Rahman juga. Tapi nya Datuk Abang bukan Datuk. Tuan Haji Abang Zulkarnain bin Abdul Rahman. Abang Abdul Rahman. Okey, tok YB Datuk Fazruddin bin Abdul Rahman. Okey. Dah ada purih DNA dah bunyi dah sama dah ya. Okey. Teruskan. Alright. Jadi kita akan berbalik kepada kedudukan pasukan dan jadual perlawanan pada hari itu. Kalau diikut pada hari itu perlawanan pada hari itu Project Park bertemu dengan di markas admin belum ada lagi nya pun update. Okey. Lepas ya My Team bertemu dengan Stone Kalau. Tok pun admin memang udah ready dengan sida dua pasukan tok guys. Tok adalah dua pasukan gegasi di dalam grup yang sama, grup D. Jadi si perlu untuk admin perkenalkan lagi dengan kita orang lah. Cuma ialah tadi admin diberitakan dua pasukan melawan tok si dapat knock form gila. Jadi better admin berpindah ke sebelah tok. Perlawanan di Padang Turf is Kayana OU bertemu dengan Warrior. Kedudukan terkini masa tu adalah 1 sama. Jaringan pertama oleh Kayana pada minit ke-6 tadi.
menerusi Cannavaro. Okey. Dan jaringan penyamaan dihasilkan oleh sepatik. Bukan Rocky. Bagi seorang tengok. Rocky kah? Jaringan kedua Rocky. Jaringan Azman jaringan kedua. Azman ke Rocky? Azman jaringan pertama, Rocky jaringan kedua. Betul. Sekejap. Jadi Kinetok luar warrior leading guys. Okey. Lepas ya Jepak akan bertemu dengan Lepok Ilu. Okey, kita nanggar grup lagi Okey, jom kita nanggar apa lawan Nisok di KKB. Ebara wis steady tu. Ebara dengan Bakoba esok. Udaya MLNG lawan Sapo. Tok form lagi sidak tok. Ansumba esok di stadium lawan tim M7, SPCT lawan Seahorse. Admin merayu kepada semua pasukan-pasukan yang bertanding. Okey, sekiranya ada jadual kita orang. Okey, kita orang dah tahu sebenarnya bila kita orang nak main terus terang atur pergerakan tu orang guys. Okey. Seat base mun ada yang datang, ada yang seat. Kita orang nampak sudah disia macam seat dapat knock form. Okey. Bukan main area seat lah. Try untuk bersama-sama dengan pasukan lah. Okey, try untuk bersama-sama dengan pasukan. Seat base juga nangga sidak yang sacrifice datang, kita yang seat datang. Kita yalah kalah sama-sama, menang sama-sama guys. Okey. Ambil vibe ya. Sokong each other. Yalah tik. Jadi perlawanan pada esok hari di stadium Ansumba lawan M7, SPCT bertemu dengan Seahorse Squad. Tok langsung di stadium tu, SPCT tu. Jadi Ebara bertemu dengan Bakoba di Padang Turf esok hari. MLNG bertemu dengan Sapo untuk perlawanan keduanya. Okey, ya adalah perlawanan pada esok hari. Untuk grup A, Tanangga grup A, MT12 mendahului dengan 12 mata selepas 4 perlawanan. Semua menang guys. Semua menang. Okey, WFL kedua, Lepok Ilu ketiga, Jepak keempat. Tok yang kita akan nanggar perlawanan tok pada pukul 4.45 kelak. Okey, Lepok Ilu dan Jepak. Sida tok akan decide, admin boleh madah. Sekiranya Jepak menang, Jepak akan naik, akan menyaingi WFL sebenarnya. Okey. Tapi WFL berkelebihan jaringan 7 di situ. Ya, perbezaan golnya 7. So, apa-apa pun Jepak kena rebut 3 mata je dulu. Barunya dapat tempat kedua bersaing dengan WFL. Lepok Ilu munnya menang, nya akan naik di tempat yang kedua terus guys, lebah MT12. So perebutan 2 tempat di grup A tu memang sengit di antara 3 pasukan tu, WFL, Lepok Ilu dan Jepak sebenarnya. Okey, lagi jauh perjalanan Sidak tu sebab Sidak terpaksa mengharungi 5 perlawanan. Sebab Sidak adalah satu-satunya grup mempunyai 6 pasukan. Okey, kita terus ke grup B. Kumpulan B, Ansumba top. Okey, belum ada kekalahan tapi bolos ada 4. Luar Warrior di tempat kedua. Sekiranya menang petang tu, Luar Warrior dan Ansumba selesa di atas ya guys. Okey. Luar Warrior dan Ansumba selesa di atas ya. Mun Luar Warrior menang petang tu. Mun Keyana menang petang tu, Luar Warrior ada rasa panas sikit. Bab Keyana OU semakin bangkit. Okey. Tim M7 masih lagi dengan 3 poin. Nya perlu menang lawan Ansumba esok hari. Bersaing lagi dengan sida 2 Luar Warrior dengan Keyana tu. Yalah M7. Rizky belum lagi mendapat apa-apa kemenangan. Tapi Rizky udah ada gol guys. Gol 6 gol Rizky. At least sudah ada gol. Tim mana macam ni? Okey, terus ke kumpulan C. Kumpulan C, Umbuster top. Seahorse kedua, Seahorse main esok. Okey, Seahorse main esok lawan SPCT. SPCT belum menang lalu. Dan Seahorse punya menangnya akan bersama dengan Umbuster naik ke atas. Ebara dan Bakoba pun sama juga. Esok hari akan main. Mun Ebara menang, Ebara akan jadi tempat kedua.
Yang bergantung dengan keputusan si host dan SPCT jugalah. Perlawanan si Datuk esok untuk 4 pasukan tu esok hari kita akan ketahui guys. Sekiranya ada berlaku kemenangan di antara 2 pasukan teratas tu, si host dan Ebara, kemungkinan persaingan sengit di antara 2 pasukan tu. Tapi 1, 2, 3, 4 masih lagi awal sebab kita di minggu kelima daripada 8 minggu. Kita 5, 6, 7, 8. 3 minggu lagi sebelum ditamatkan kejuaraan tu. Jadi ada 2 minggu lagi untuk dihabiskan semua perlawanan grup. Dan untuklahnya SPCT pun belum ada kemenangan guys, sama dengan Sidak Rizki tadi. Tapi SPCT ada gol 3. Okey, berbalas dengan 6. Okey, tidak hal. Tok memang kita boleh madah saingan memang kira di grup tu memang sengit juga lah. Okey, sengit juga. Kita terus ke kumpulan D. Okey, kumpulan D ada 3 pasukan. Ada 2 pasukan lah yang admin boleh madah ialah Sidak tu yang sepertinya di dalam kertas pun cuma penentuan tempat ke atas dan tempat kedua. Anak tu yang admin cuba jaga juga guys. Tempat pertama, tempat kedua tu. Okey, sebab Sidaknya memang mengelak untuk bertemu dengan pencabar-pencabar Sidaknya yang berada di zon sebelah. Jadi untuk kata orang melancarkan perjalanan Dis siap tam. Dis. Jadi bila ada tim sit form, bila ada walkover, sesuatu yang sit base untuk kira-kiranya disiap guys. Admin memang sebenarnya dari awal sebelum kejuaraan tu dah mau mengelak benda ya. Cuma admin lupa nak remind kepada pasukan-pasukan cuba form. Walaupun kita ada peluang, kita akan form. Orang bukan mak nangga orang sponsor tu nya mak nangga timnya. Mun timnya masuk lagi next kelak dengan nafas baru ke apa, nya mau ajak sponsor sebab Sidaknya bersemangat untuk menghadiri perlawanannya walaupun Sidaknya ada peluang. Anak macam tu yang kita orang mau kejar juga sponsor. Orang yang mau nangga kita orang mau main. Seatnya masa nak bertanding baru nak main ke dia tu. Dapat sponsor untuk kali aja seat base. Okey. Sorry lah admin memandahan macam ya. Tapi hakikatnya kita orang kena jaga benda tu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Raziman Azali. Sorry man, siapa cover muka hari tu ada masalah teknikal, ada yang perlu kita elak juga. Okey. Taziah. Okey, hard luck untuk kita orang man. Dapat nombor 3. Kalah penalti. Dah aku nangis nangis sekejap lah. Aduh. Rasa habat siapa skor. Bolanya belum sampai lagi. Sepatutnya bolanya menuju ke Bintulu. Sepakan penaltinya. Hai Min, esok live di mana? Si pasti juga kelab futsal BJC kita macam ni. Mau main di sini kita mau. Kita rasa siapa skor Min? Skor Min ready Min. Okey sorry. Ya, banyak dah. Udah mau start dah tu. Kan dimulakan spawn masa kedua guys. Warrior Kang Rezeki Min sudah hal. Last year champion, cerik champion setahun. Dah kira okey dah ya. Tahun tu nombor 3. Okey, lagi dapat podium. Boniface dimasukkan guys. Boniface dimasukkan. Dan akan dimulakan separuh masa kedua. Perlawanan di antara pasukan Luar Warrior dan Kayana. Mampukah Kayana membalas balik gol yang dihadiahkan oleh Luar Warrior tadi last minute guys. Okey, dimulakan separuh masa pertama. Fulling stop. Paksa cari pel hurik lagi. Siapa beri cadangan meriam beri. Ya, lupa dah admin. Siapa beri madah dengan admin makin pel hurik senya. Terima kasih benar-benar dengannya. Sebab nyalah kira dapat melegakan kesakitan admin pada masa tu. Ichi
Oh. Sepakan berjumpa diberikan kepada Luar Warrior. Menyerang pada awal-awal tu guys. Tidak ngalah-ngalah. Ngalah-ngalah. Belum. Kita orang belum menanggar lagi. Sebab ada 2-3 orang pemain Kayana. Nya belum ngam pairingnya. Okay. Lagi rawak. Bergerak secara rawak. Okay. So fokus belum nampak di sini antara sidanya. Tapi kita fokus dengan sepakan percuma di situ. Okay. Siapa yang akan mengambil Jok ataupun Puazi? Jok kena benteng di sia. Tenangan terus lagi sekali daripada Puazi tadi. Beron Zoran antaran ke tepi sebelah nun mencari Fernando tadi guys. Azam Tas mencari Puazi. Kawalan daripada Oliver antaran ke atas. Mencari Kana Barut keluar bola yang memberikan lontaran masuk pada pasukan Luar Warrior. Dekat lagi ya. Abu Sabu. Siapa live dekat stadium? Saya ada orang live di stadium kena tu. Zamzu Haira. Get well soon. Sumbat je upaya dia. Ya, betul. Memang selalu sumbat juga. Itu gerakan menarik di tengah. Tapi dalam penguasaan bola daripada Sidak Kayana naik ke atas. Fernando. Oh, 1-2 di situ. Cantik gerakan daripada Fernando naik ke atas. Dalam kotak penalti. Buat hantaran ke tengah. Bukan. Cari Kana baru tadi. Si dapat menyelesaikan masalah di sia. Mark mengeluarkan bola hantaran kepada Puazi. Membuka kepada Richie. Balik pada Puazi di sia. Tenang je sini duduk tu. Perlu ada sikit lagi gol untuk kill the game guys. Puazi membuka ke seberang tu kepada Jok. Tuknya Jok guys. Ya. Antara pemain-pemain yang kita boleh pada sesuatu potensi yang boleh diketengahkan. Richie coba nak claim. Boniface coba nak claim tadi. Ya, sikitnya Jok tu si mau turun dah naik. Nya macam pelakai Daud, susah mau turun. Pelakai Daud. Inah besar. Semangat Lengan terus clearance ke atas. Lepas tu Jepak bertemu dengan Lepuk Ilu. Nantikan live-nya lepas tu. Tapi admin off lah guys. Tak akan start over balik. Macam ni lah kita start over. Tapi bila start over ya memang kecak lah jalannya. Jangan kena disambung terus bahaya. Okey. Dino. Tahan pada Jok. Tenang aja Jok menunggu rakan-rakannya untuk membantu je guys. Sebab kita Nangga udah berada dalam intensity yang agak kurang di situ. Tapi coba untuk bermain di sia Jok. Dalam kotak penalti berdepan dengan Hudson. Coba mencari Boniface. Masih lagi Boniface. Turun ke debah pada Mark. Macam ni Mark. Woi, melepasi palang tendangan daripada Mark. Kurang 5 guys. Tambah 5 sikit Mark. Barunya turun ke debah. 5 minit. Siapa nama skor dari pemain luar Min? Skor pertama Rocky. Skor kedua daripada Azman. Skor pertama Azman. Skor kedua Rocky ke? Ya, 2 orang lah. Rocky dan Azman. Dijatuhkan di sia. Marcelino. Pegawai duduk. Tenangan terus daripada Zoran. Okey, tenang aja Ding.
Luar kena settle down dulu guys. Settle down dulu. Gol sidaknya ya. Baru sidak nyaman main. Cuma kini tu Kayana bila-bila masa ajak menyerang dengan penyerangnya di sia. Walter. Yang admin boleh padah Walter tu. Cuma settle antara naik ke atas kepada Fernando. Bermain dekat dengan Ajang. Oh, peluang di situ. Kenapa kau? Oi, oh. 笑死什么啊？我这怎么手势啊你？serangan balas. 射你。Terus ke penjaga gol itu akan salah satu tim kuat dari Matalun luar ni Min. Ya, gabungan juga sidak luar tu. Gabungan daripada beberapa kampung juga tim luar. Teruskan luar ketua kampung, sila dengar. Teruskan pasukan luar. Ucapan untuk ketua kampung dan merupakan seorang bapa juga di sini. Dan ke atas, sekali lagi mencari jok di situ. Bahkan jok coba dihalang di sini oleh Luis Figo mengeluarkan bola ya tadi. Lontaran masuk untuk pasukan luar Warrior. Richie. Aisyah Richie. Cuba untuk naik ke atas berdepan dengan Hudson. Antaran ke belakang Richie. Pada Boniface. Boniface tendangannya keluar di sini guys. Sayang. Ada ramai rakannya menunggu di tengahnya. Lawanan penting untuk pasukan Kayana untuk menyaingi dua lagi pasukan yang berada di atas tu guys. Zoran, Marcelino dan ke sebelah Nun Oliver turut membantu dari debah guys. Marcelino untuk melepasi 3 pertahanan pasukan luar di sini. Dapat dirampas bola ya pada Boniface. Richie. Kawalan kemas daripada Richie menunggu rakan-rakannya naik ke atas. Sudah ada naik di situ. Turun ke debah. Auto jadi 5 sidak pasukan Kayana. Itu orang Angga Azam meluru masuk ke Sia. Mesti tangkap bola ya oleh Aran. Azam masuk tiang. Marcelino mencari Fernando di sebelah Nun. Fernando. Coba untuk melepasi di sini. Tapi dikeluarkan mereka lontaran masuk pada pasukan Kayana. Warrior mun main padang turf kacak game. Tenangan. Alang kemas di sini. Okey, kali tu Richie dapat bola di bahagian tengah. Menunggu rakan-rakan di atas. Tenang ajak Richie. Pemain yang berpengalaman juga di sini. Antaran mencari Boniface. Sekali lagi Boniface berada dalam kedudukan offside di sini. Aduh, mak oi, makin jadi batuk. Offside guys, offside. Okey, sepakan percuma diberikan kepada pasukan Kayana. Akan membuat pertukaran di situ Kayana guys. Dah ada pemain yang dipersiapkan untuk dimasukkan selepas tu. Oliver bermain dengan Marcelino. Antara pairing yang menarik bagi admin, bagi pasukan Kayana.
Coba membuka ke tepi mencari Hudson. Terlepas Hudson. Boniface. Hantaran ke atas mencari Jok. Jaga kita orang motocross dah naik. Jaga memecut di sia. Oh, satu tendangan terus. Leret tendangan daripada Jok. Nya menari tango di sia tadi. Habis sudah kami Lin. Aduh. Awak langgar apa awak tu? Langgar ada masa lagi ya. 11 minit lagi ada lagi, setengah jam lagi. Zoran daripada Kayana, terlepas Zoran. Leonard ke atas mencari Boniface. Tupas sekali lagi mencari Jok. Jok tadi menghirup udara segar guys. Terlekanya sekejap. Kita akan ada membuat 2 pertukaran bagi pasukan Kayana di situ. Raul dimasukkan. Dan Tinggang pun dimasukkan. Akan dikeluarkan di sia 2 orang pemain Kayana. Okey, Luis Figo. Dan seorang lagi iaitu Ajang ditamatkan. Tamatkan bukan perkhidmatan permainannya pada hari itu. Okey, dimasukkan 2 orang pemain iaitu Raul dan Tinggang. Hudson. Ada gol kat tu guys, tapi admin si pasti Nonesco. Sigit je gol lagi lepas tu. Orang tekak lah tim ni. Awalan kemas daripada Mark. Cuba untuk bermain dengan Wechi di sia. Antaran dapat dihalang. Serangan balas dilakukan oleh Cannavaro. Naik ke atas pemain yang baru dimasukkan. Raul di situ. Cobaan deras Raul. Okey, dapat ditangkap kemas oleh Ding. Oh, Ding men-smackdown kan bola ya guys. Macam-macam Ding, krem pula. Sakit tu, krem. Bukan sebarang. Krem perut okey, mun kremnya ya sakit. Macam ni nak nyuruhnya ya. Onyak, nak ni seorang onyak. Raul ke ya Tinggang. Lontaran masuk guys untuk pasukan luar. Mark pada Boniface. Masih lagi diteruskan perlawanan tu. Mark hantaran sekali lagi. Kurang sepahaman si Duda Jok di sia. Okey, Aran keluar. Marcelino membuka ke sebelah nun. Bakal membuat pertukaran sidak luar kata guys. Sekali lagi Fernando dari sebelah kiri. Cannavaro. Zoran coba untuk membuka ke sebelah tu. 2 orang pemain Kayana menunggu. Raul. Oi, cantik hantaran Raul. Ada orang nak nyambut tendangan daripada Raul di sia. Bola keluar memberikan. Oh, terkena. Sepakan sudut untuk pasukan Kayana. Semakin dekat. Sidak pasukan Kayana tu guys. Dengan tiang gol luar. Susah juga nak nekik bukit sidak luar tu. Op.
keluar depan man. Kan ada pertukaran yang dibuat di situ. Ya, amin enggak? Okey, belum. Marcelino, peluang untuk Kayana. Marcelino! Dia kena palang! Oh, Raul sekali lagi cuba daripada Raul pun terlepas di sia. Tinggang. Okey, pada Zoran, naik ke atas kali tu Zoran. Si Bo menunggu lama. Main dekat, dapat dihalang di sia bola daripada Zoran tadi guys. Tendangan terus juga si menjadi. Okey, Jok. Okey, Raul terus merampas bola ya. Selino turun ke bawah. Pada Tinggang. Oh, Azam merempuh di belakang. Perlawanan diteruskan di sia. Ada gerakan pergelutan Kayana. Cuba mengatur gerakan di situ guys. Okey. Olan daripada Walter dapat mengawal bola dari debah tadi, dari atas tadi. Hudson. Pada Marcelino. Muhammad Marcelino. Mencari Cannavaro. Pada Hudson. Pun ke debah. Pada Isaac. Oliver Isaac. Amir penyokong luar guys. Dekat 65 orang. Nampakkah kita orang bola? Admin segelap aja tu. Dan masuk daripada Richie. Mencari Boniface naik ke atas. Aduh. Aduh, kena Boniface ya. Hilang kawalan badan Boniface, terjatuh. Lan terus terduduk di sana guys. Medik ready. Pecut. Mana dia? Yang mau tukar lagi tu. Kenny dan Welton akan dimasukkan. Kenny dan Welton akan dimasukkan guys. Okey, Azam dikeluarkan. Kapten dikeluarkan. Akan mengambil tugas kapten adalah Mark. Dan seorang lagi admin percayanya adalah Nunya Boniface saja. Sebab Boniface sudah saya dapat nak berdiri lagi dah Nun. Mungkin kerana ikan apa tu? Ikan ampurau terlalu banyak guys. Saya dah merik dengan admin. Yalahnya. Okey. Boniface keluar. Yang masuk Welton dan Kenny. Dan Kayana pun akan mengeluarkan Walter di situ. Akan memasukkan pemain nombor 34. Yaitu Nathaniel Alung. Nathaniel. Nyak alu lamidong tu sumbat.
Biasa lu ke cecah. Tinggang. Tinggi antaran tinggang. Untuk pemain yang mau dimasukkan, Nathaniel. Bahkan Nathaniel keseorangan di situ. Antaran cantik. Pada Fernando. Bermain dengan Hudson. Fernando masih lagi menunggu Marcelino naik ke atas. Semakin turun sidak luar untuk mempertahankan benteng sidaknya. Oliver. Hantaran ke tengah Oliver. Tendangan lemah hajat Desia. Aduh, sorry. Oleh Raul tadi guys. Onyak. Oleh Onyak. Tinggang Onyak. Raul. Anuk ke depan, cari Hudson. Leran terus dibuat oleh Mark. Mengeluarkan bola ya. 22 minit. Ada 23 minit lagi. Yok. Cut. Main dengan Walton. Walton masih lagi. Oi, backheel mencari Jok. Ada transisi bola di sini. Wazi main dekat Richie. Kawalan di bahagian tengah memberikan kepada Puazi. Coba membuat antaran laju ke depan guys. Dikeluarkan bola ya oleh Aran. Lontaran masuk untuk pasukan luar. Keputusan terkini yang admin dapat daripada stadium kalau ikut 3-0 Project Park mendahului di markas. Kita udah habis. Okey. Kalau diikutkan masa di Project Park dengannya 3-0 guys. Dah habis ke? Dah habis kali. Ya kali Boniface terduduk tak guys. Nya udah bersilap terus tadi. Apa boleh buat? Kurang pinang Boniface. Oliver hantaran kepada Welton tadi. Tak dapat nangga Welton di situ. Turun naik guys. Okey, semangat luar Warrior Indonesia. Dah habis kami. Yalah, 3-0 Project Park menang. Menentang di markas. Dan selepas tu Mukah bertemu dengan pasukan Stone Kalo. Okey. Kita nangga update. Admin baru buka telefon sikit tek nangga update ya. Telefon dia susah dibuka dah kini tu guys. Degil. Orang tua dah telefonnya. Tua gila dah. Mau dekat 6 tahun dah umur. Sentimental value telefonnya. Okey. Tendangan terus ke atas daripada Richie. Mencari Mark.
Bola terus dikeluarkan. Oliver Isaac ke atas nun. Hantaran dekat tajak pemain dengan Marcelino. Hantaran pada Zoran. Apa dirampas bola daripada Zoran tadi. Richie. Oh. Puazi. Ada rampuhan guys. Puazi. Angkat lok Puazi ya. Jangan suruh Gurin. Cepak dengan dia. Alah, Mas Levan. Ya. Enggak. Puazi senak perut guys. Ketelan biji nangka. Angkat ke Puazi ya. Stretcher ready. Oh. Ya, ambil masa. 10 second tu guys. Oh, ada beralih sikit tadi. Okey, balik kasal. Sikit lagi nak beralih ya. Terima kasih 118 orang pada ketika tu. Terima kasih kita orang tekan like guys. Tolong tekan like. Nak biru ya. Tolong admin tekan like guys. Polah live. Ramai orang nangga tapi like saya ada. Aduh. Puazi. Yes. Tugakkan lagi sekali daripada Puazi. Dapatnya berlari guys. Ya lah tek. Perlawanan tinggal. Yuk Sansa. Lagi lama. 12 minit. Dah 12 minit. 12. Campur lagi. Ni kok nak cerita. Aish. Bahaya ke itu. Jok. Si dapat dibiar jok ya. Leran si menjadi daripada tinggang tadi guys. Keluar lontaran masuk untuk pasukan Kayana. Perlu ada tinggang untuk sebenarnya untuk separuh masa pertama tadi. Agresif pertahanan tu. Itu tinggang. Marcelino. Richie akan mencari Kenny tadi. Boni kurang air. Boniface kurang air. Orang Madah bukan aku. Sylvester Madah. Boniface laju guys. Okey. Cuma ya lah tadi padang tok keras, impactnya kuat. Zoran kepada Raul. Seribang tendangan daripada Raul di sia. Oh, tarik kaki dah Raul. Tolong guys, tolong admin guys, tekan yang biru like aja. Tuan saya dapat nak tekan nak lain tekan ni aja, tolong admin. Okey. Men. Jadi dah. Kita bintu lu ada live. Jok. Come on Jok. Masuk Jok. Masuk. Jok. Jok masuk. Agik Jok. Oh, tinggang. As I told you. Tinggang tu perlu ada first half tadi guys. Susah Jok mau melepasnya. On ke debah. Mark sekali lagi datang. Tendangan terus daripada Mark. Wow, melepasi palang. Terlebih masinnya Mark. Terlebih masin. Tambah air sikit. 30 ada 15 minit.
Nathaniel, turun ke bawah pada tinggang. Bahaya kedudukan tu. Mak, bermain dekat dengan Richie di sebelah nun. Wah, touch football cantik di siang mencari jok. Ai, express jok terlepas dulu. Dapat saya ambil gambar. Itulah. Nanti mau prepare macam itu hari. Dapat tak? Dia tolong saya. Tak lamaan. Jap. Nama dan nombor belakang. First E lain substitute. Dapat tak? First E. Bawah. First E lain substitute. Hah? Luar dah lontaran masuk untuk pasukan luar. Dah semakin mau nyerang-nyerang dah luar tu lagi guys. Sebab kita nangga sidak mukah datang. Mun tim sik form mukah datang. Perbelanjaan sidak mukah datang ke situ besar guys. Ya, macam inilah. Kita kena hormat tim lawan juga. Tim yang bermain. Okey. Bukannya tim yang bermain juga kita kena hormat. Ya, pasukan kita sendiri kita kena hormat. Ya aja. Respect. Yang kita biarkan sidaknya jadi sah. Yalah admin cuba mau jaga benda ya. Kita orang si layak main je. Ya yang best. Masa si dapat kejohanan liga berpanjangan macam tu. Fikir. Yalah fikir tu. Si dapat jangan. Dapat main sampai habis. Sampai habis. Mainlah. Munsik dapat. Susah semua orang. Menyusahkan semua orang. Si semestinya mau menang aja. Si keputusan bagus. Happynya kita bermain sepasukan. Ya antara yang kita dapat daripada game macam tu. Walaupun dalam keadaan macam tu kita happy, kita bergambar bersama-sama, bermain bersama-sama. Jackie dan Frankie akan dimasukkan di situ guys. Okey. Puazi. Terima kasih Puazi kerana menyelesaikan masalah luar Warrior sepanjang Sansa Liu 79 minit. Dan seorang lagi Jok akan keluar juga, akan digantikan oleh Jackie. 29. Terima kasih Jok. Ya si kira star kanya kena komit dengan pasukan. Ya aja. Sayang bah. Oh, Nathaniel, coba main dekat si menjadi hantaran dia tadi. Akan cantik di situ. Oleh pasukan luar coba menyerang lagi dari sebelah kanan. Menerusi Richie hantaran ke tengah. Mencari Mark. Jackie. Keluarkan oleh tinggang. Nathaniel. Kawalan Nathaniel di situ. Dapat dirampas bola ya oleh Mark. Mark. Habis disiajak bola. Ditangkap oleh Aran. Richie. Coba
mencari Kenny di sebelah nun. Kenny. Dihalang tendangan daripada Kenny, guys. Serangan balas kali tu Zoran. Transition yang cukup menarik di situ. Ding keluar untuk menyelamatkan keadaan. Hantaran pada Dino naik ke atas. Bermain dekat dengan Welton tadi. Pemain yang baru dimasukkan, iaitu Frankie. Richie hantaran ke tengah. Dino. Cuba untuk meluru ke depan. Tinggang ada menghalang pergerakan daripada Dino tadi, guys. Cuba dah tinggang. Steady tinggang tu. Tandukan daripada Edwin. Tolakkan Edwin kepada Cannavaro di sia. Menjatuhkan Cannavaro, memberikan sepakan percuma kepada pasukan Kayana. Medik. Lagi medik diperlukan untuk $37. 8 minit. Okey, Mukah dengan Stone Kalau akan dimulakan sebentar lagi, guys. Rasanya sudah start dah, tapi kita tumpukan perhatian dengan sepakan percuma di situ oleh pasukan Kayana. Tendangan terus Sisia terkena zing. Terkena zing. Auto terus nyebut. 2-1. Bahaya untuk pasukan luar sekiranya si berjaga-jaga dengan serangan pasukan Kayana tu, guys. Keputusan skri si dapat menjamin si luar Warrior tu perlu menang. Zoran, 1-2, cantik di situ gunakan. Dengan balas. Oi. Aduh. Kedak Messi-nya saya tadi. Steady daripada Welton tadi, guys. Aktif pemain tu, Welton. Pada Frankie tadi terlepas. Kali tu Marcelino naik ke atas. Cuba untuk mencari gol penyamaan bagi pasukan Kayana. Hantaran Marcelino si tepat. Terlepas penguasaan bola Kayana. Richie sekali lagi dapat mencium bau di situ. Peluang. Aran dah keluar. Tendangan terus. Melepasi tiang gol di sini. Pat. Hudson. Navarro.
Depan sikit. Pakai jepak. Depan sikit. Jepak lepuk ilu power lagi. Lepas tu admin off guys. Kaya kita on balik. Alright. Admin mula scoreboard untuk sida 2 tu. Admin memang prepare untuk stadium jadi. Benar. Yalah tek. Okay, kita lupakan ya. Kita try build up baru. Paksalah. Naik ke atas. Tangan daripada Frankie. Jatuh Frankie di sia. Terkena tangan. Rakkan pada Nathaniel. Nathaniel naik ke atas. Pada Raul di sia terjatuh. Diteruskan perlawanan tu. Nathaniel. Ada tarikan di sini jatuhkan. Pegang cuma untuk pasukan Kayana. 2 orang pemain masih terjatuh di sini guys. Terduduk. Kena baru. Tendangan daripada Hudson. Tanukan daripada Mark mengeluarkan bola ya guys. Marcelino. Okay, mencari Raul. Set up pada Hudson. Come on Hudson. Pun ke debah. Veron. Tangan Veron dipatahkan di siat tadi. Okey, tu serangan daripada pasukan 2. Laju pemain tu. Aran terlepas. Peluang. Okey, gol. Jaringan Jackie guys. Pemain yang mau dimasukkan. Best kelakar tak guys. Adminnya siapa tangkap tu. Gedang. Ini mana kedai. Dehas. Gedang. Tu memang di ujung-ujung perlawanan je gol sidak luar tu guys. Separuh masa pertama macam mana juga. 42 minit. Separuh masa pertama tu. Tu 43 minit pun. Memerlukan masa yang panjang untuk menjinakkan Kayana tu. 44 minit guys. Terima kasih. You're the best John. Soal masalahnya aku nak macam tu kelak. Dah lah diberi list, diberi lagi sampel surat. Terima kasih John. Masih lagi penjaga gol. Bukan penjaga gol, defense dia tadi guys. Okey. Di sini ketinggang pada kedudukannya tadi. Kita nanggar kelajuan Jackie. Walaupun sebesar-besar ya guys. Sebesar-besar bas Jackie berlari. Tapi dia asyik dapat dihalang. Dan menyeringkan gol yang ketiga untuk pasukan 2. Enjin 3.01 cc di sia. 3000 cc enjin. 4 minit tambahan masa untuk perlawanan petang tu. Kill the game 3-1 guys. Luar Warrior perlu berkubu pisang di debah ya. Daniel Zoran pasal turun ke debah. Dia dapat nak meneruskan bantuan di bahagian atas dan tengah. Kenny Richie pada Welton. Pemain yang sentimental pun sikit. Asyik hal. Nathaniel serangan ke atas mencari Raul di sebelah nun. Nathaniel. Marcelino
Dua orang pemain yang bergabung di sini. Marcelino. Maul! Aduh, tadi kau malah ke dia, Marcelino. Masuk, guys. Masuk. 2 Guyana, 3 Luar Warrior. Jaringan daripada ketua pasukan Muhammad Marcelino. Pada minit ke-46. Kita ada 3 minit lagi. Marcelino, Kapten 24. Buat saya betul. Kita nantikan second round. Luar Warrior mesti tak menang, guys. Memang masuk second round. Tapi sidak dah berapa perlawanan. Ada sikit lagi perlawanan sidaknya rasanya. Sikit lagi perlawanan, baki perlawanan sidaknya. Perlu dihabiskan. Sama ada seri untuk mengukuhkan kedudukan ataupun menang untuk berada di kedudukan yang selesa sebagai johan kumpulan. Dan nangga, kita nangga. Tiga dua kedudukan untuk cantik 5 gol kelak admin. Mudahannya masuk dalam video admin. Serangan yang mungkin jaring hasilkan gol tadi, guys. Ya deh. Aduh. Clearance bola ya. Keluar mereka lontar masuk untuk pasukan luar. Kampung luar, kampung apa je tadi? Matalan, kampung apa lagi? Gabungan 3 kampung tidak luar tu. Bergabung membentuk satu pasukan yang kita boleh madah beri cabaran juga. Permainan yang agak pantas, cuma perlu gameplay yang perlu diatur lagi. Atur dan kemas. Marcelino. Taran Cannavaro. Raul naik ke atas pada Oliver Isaac. Oliver bertemu dengan Edwin Disya. Salah seorang back sebelah kanan yang kita boleh madah konsisten. Dapat menghalang beberapa cubaan-cubaan cutback yang dilakukan oleh pasukan luar. Guyana, sorry. Frankie. Okey. Tendangan tersasar daripada Frankie. Metalun, kan? Tapi dalam daerah Metalun, Luar Warrior antara pasukan yang kita boleh pada top seeded. Berkedudukan atas. Richie, Richie, cut kau Richie, cut. Yanya. Udah madah. Jangan dipegang bola Richie. Body face dia dapat megang bola. Deran daripada Mark. Slow down Mark di debah ya. Menjaga dan mengawal di bahagian tengah dan debah. Bahaya Wilton. Marcelino seperti biasa akan bermain combination play di situ. Terus dikeluarkan bola ya oleh Edwin dan memberikan lontaran masuk pada pasukan Guyana. Di minit-minit akhir, guys. Sudah habis dah masa tambahan tu. Marcelino, one more try. Okey, tepat. Tamat. Sepenuh masa kedudukan. Minit. Nombor 24. Minit ke-43. Kedudukan 3-2 Luar Warrior menang, guys. Okey, di situ kita nangga. Bukan. Grup ni tak ya? Grup B nak. Yep. Grup B. Okey, Luar Warrior menang. Jaringan 3 berbalas 2. Jadi 14-7. Okey. So setidaknya 9 mata. Okey, Guyana tinggal. Okey, jadi tidak ada satu lagi perlawanan lepas tu. Monaco tidak dah habis dah ya. Perlawanan terakhir tidak. Perlawanan terakhir Luar Warrior layak, guys. Kalau dia ikut situ layak Luar Warrior tu. Okey, Ansumbar nya memang udah layak Monaco.
Tapi Ansumba main esok last game. Sama juga dengan ya tu. Tim M7. Okey, Torang Nangga tu guys. Luar Warrior dan Ansumba layak ke pusingan seterusnya. So hard luck kepada Kayana. Si dapat, tapi perlu menghabiskan perlawanan ni guys. Okey, jangan sik-sik. Apa-apa pun admin off dulu. Kita akan jumpa lagi lepas tu dalam masa 5 minit ataupun 5-6 minit lah. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. 5-6 minit. Bye bye.